Walaupun niat kita kata tak, duit ni sebenarnya aku tak guna untuk ni, aku sebenarnya nak bagi kepada satu pihak lain. Tetapi dia akan kata aku bagi, dia terima. Dia nak bagi negatif. Jadi dah bukan negatif, dia jadi perbualan. Dia pun mungkin tak sengaja. Jadi untuk mendorong orang lain juga yang menerima perkhidmatan kita, ada kata kalau you bagi kerana perkhidmatan daripada Esko kemudian kita dia terima, kita pun nak bagi juga sumbangan tu. Itu dalam keadaan cara yang baik, tetapi masih lagi terdedah kepada satu keadaan. Pertama, mula dah kita kata bagus dah mula. Tetapi sebab duit itu duit lah yang bukan accountable punya duit, akhirnya kita akan terlajak. Akhirnya kita akan terparuh untuk salah guna juga akhirnya apabila kita mula terima. Sebab itu itu yang berlaku, yang sebenarnya orang yang ada kuasa, dia punya line pemisah dia tu sebenarnya sangat nipis. Dia mudah sangat akan terjebak dan jatuh di dalam jurang tu. Dia duduk di tepi jurang tu. Dia duduk tepi jurang. Itu sebenarnya cukup bahaya. Saya cuba bagi satu real story Datuk Esko. Adakah sampai orang tu kami nak bagi Datuk 1 juta ke 2 juta ke? Adakah sampai peringkat tu masa tu peganglah ni kerajaan? Saya ada sampai ke saya sebenarnya dari segi sumbangan bentuk politik ni, daripada mula saya masuk politik dalam kerajaan, jangan cakap lah, daripada mula masuk politik pun orang dah tajar bagi kat saya. Sebab saya masuk dalam keadaan saya tak ada duit. Saya masuk politik, saya jadi calon dan sebagainya, ada penyumbang, ada orang bagi duit. Sebab iyalah menjadi masuk politik, belanja dia banyak. Orang yang bekerja kat kita kena bagi kat mereka. Artinya sumbangan politik tu ada berlaku. Dan lebih-lebih lagi apabila kita jadi kerajaan, lagi payah. Dan ada salah faham pula di kalangan pengikut-pengikut ataupun orang-orang parti kita dan petugas kata, dia kata dulu ni kami kutip derma lah dulu ni sebab kita tak ada kuasa. Tapi itu pemahaman tu yang menyebabkan bahaya. Dulu kita tak ada kuasa, kita kutip derma lah apa, kita bagi sumbangan, orang yang menega pun bagi sumbangan dan sebagainya. Tapi sekarang kita dah jadi kerajaan, bentuk usaha sendirilah. Ni nak kena tanggung semua benda-benda ni, bukan sikit, beratus-ratus ribu setahun dengan markah dengan apa semua. Jadi kami pun tak mau kutip pula sekarang. Kami tak boleh terima dah. Kami nak bagi duit dah. Kami pun tak nak bagi duit dah. Kami dah lama dah korban. Dan kami dah buat kerja sikit semasa pun takkan makan pun tak ada. Terpaksa sendiri dan sebagainya. Artinya itu berlaku. Jadi bagaimana cara supaya sumbangan dalam bentuk politik ini, sebab itu akan berbalik pada isu. Mesti ada conclusion dan mesti ada dan akta pendanaan politik yang kita mungkin nak bincanglah kemudian. Pendanaan politik, akta mesti diwujudkan. Sekarang ni kita tak ada. Tapi dah bunyi-bunyi tu lah. Kita tengok di parlimen ada orang dah start cakap sekarang ni tak ada, tetapi kena ada. Sebab bila ada, boleh mengawal sedikit sebanyak, bukan boleh tak berlaku ketiran. Ada yang bagi dia tak declare apa dah. Tetapi sekarang orang bagi kat kita tak boleh declare sebab tidak ada akta. Tak perlu lah. Dan declare nak buat report, nak submit ke siapa report tu, nak submit kepada SPI